Jauh di bawah kaki kita, ada tenaga yang mengalir dan ada satu rangka kerja undang-undang yang pastikan kita semua selamat. Kali ni, kita akan tengok Peraturan Keselamatan Talian Paip Malaysia yang dah wujud sejak 1985 lagi. Fikirkan, macam mana nak angkut minyak dan gas dengan selamat? Ia satu cabaran besar dan peraturan ni ada jawapannya. Jom kita ikuti kitaran hayat satu paip dari reka bentuk sampailah akibat kalau langgar peraturan. Okey, jom kita mulakan dengan dokumen perundangan yang jadi asas kepada semua ni. Pertama sekali, kita kena kenal gatekeeper utama, pihak berkuasa yang meluluskan. Merekalah yang pegang kunci segalanya. Jadi, macam mana nak pastikan talian paip ni selamat dari awal? Nah, semuanya bermula dengan satu blueprint. Peraturan kita tak cipta benda baru. Sebaliknya, ia wajibkan kita ikut standard kejuruteraan dari Amerika. Secara spesifik, ada dua kod. Satu untuk petroleum dalam bentuk cecair dan satu lagi untuk gas. Tapi ingat, walaupun kod ni jadi panduan, pihak berkuasa tempatan yang akan buat keputusan muktamad. Okey, reka bentuk dah ikut standard. Sekarang, macam mana nak dapatkan green light untuk pemasangan dan operasi? Prosesnya ada dua langkah yang ketat. Kena dapat kebenaran pasang dulu, baru boleh dapat kebenaran untuk operasi. Sebelum nak pasang paip, kena bagi semua butiran projek. Siapa, apa, kat mana dan macam mana. Sebelum minyak mula mengalir, kena buktikan yang anda dah patuh peraturan. Dan paling penting, ada pelan kecemasan. Pelan ni bukan sekadar dokumen. Ia sangat kritikal untuk melindungi orang awam dan juga alam sekitar. Dah dapat kelulusan. Itu baru permulaan. Lepas ni, kena lalui fasa pengawasan yang berterusan. Semua rekod kena simpan dengan teliti. Ia macam rekod kesihatan untuk paip tu, dari A sampai Z. Dan jangan terkejut, inspektor dari pihak berkuasa boleh datang buat spot check pada bila-bila masa. Kalau inspektor jumpa je benda yang bahaya, dia ada kuasa untuk hentikan operasi serta-merta. Keselamatan nombor 1. Ada kebocoran atau kebakaran? Wajib lapor serta-merta. Tak boleh tunggu langsung. Okey, jadi apa pula nasib mereka yang gagal ikut peraturan ni semua? Kalau didapati bersalah melanggar peraturan, dendanya boleh mencecah sehingga RM20,000. Bukan itu je, ada denda tambahan harian selagi masalah tak selesai. Biar cepat bertindak. Jadi, persoalannya peraturan ni dari tahun 1985. Dengan teknologi zaman sekarang, adakah ia masih cukup relevan?